Only you can make me feel the way you do. You're making all my dreams come true. Oh baby, only you. Ya, Romi bercakap. Inspektor Arshad. Can make the dark clouds fade away. Jo, apa cerita? Tuan, kita terima panggilan daripada Puan Julia yang mengatakan teman lelakinya meninggal dalam bilik ni. Mayat bernama Syaromi Hashim. Biasalah ni tuan, overdose. Jantan. Buat malu je tewas atas katil. Forensik. Sekejap lagi sampai tuan. Syaromi, Romi, Julia. Cinta mati ni tuan. Kalau cinta, kenapa mati? Kenapa you tengok I macam tu? Beautiful. Selamat ulang tahun perkenalan kita yang pertama. Oh, so sweet. I ada segala-galanya. Tapi sebagai peminat barang antik, kita ada minat yang sama, kan? Apa maksud you? I rasa sudah tiba masanya untuk I dapatkan raket antik tu. Rom, You just name the price. Yeah? Rom, semua barang-barang antik dalam rumah ni you dah beli. Dah tak ada apa yang tinggal. Kosong. You tahu kan, raket tu satu-satunya warisan keluarga I. I jaga macam maruah I sendiri. Takkan nak serah pada orang lain. Tapi I bukan orang lain, kan? Semua perempuan tunduk dengan I sebelum ni. Tapi you buatkan I ingin tahu lebih dalam tentang you. Rom, raket ni tak ternilai harga dia tau. Kalau macam tu, mesti ada barang lain yang tak ternilai harganya untuk ditukar ganti, kan? Pandai you berkata-kata kan? What if I serahkan raket tu pada you, tapi you kena tunaikan keinginan I malam ni? You buat keputusan sangat. Mungkin raket ni boleh jadi laman cinta I pada you? Raket ni tak ternilai harga dia tau. Mesti ada barang lain yang tak ternilai harganya untuk ditukar ganti, kan? Mesti ada barang lain yang tak ternilai harganya untuk ditukar ganti.
Kalau tengok muka ni tuan, macam orang sini je. Tapi pakai kemain. Orang kita pakai macam barat sikit, baru orang hormat. Tapi dia mati bukan disebabkan overdose. Pula dah. Kalau apa yang kita tengok ni tak dinilai secara halus, maka kebenaran akan tetap terlindung dan mungkin akan terus berada dalam dimensi yang lain. Jadi polis pula kita hari ni, Tuan. Jadi, kita nak ke mana sekarang, Tuan Inspektor? Sekarang ni kita gerak ke tempat kejadian. Jalan sekarang. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada ke atas kedua orang pesakit mental yang telah melarikan diri dari hospital. Kedua mereka menghidap skizofrenia dan sangat berbahaya. Kali terakhir mereka dilihat menaiki sebuah kereta dan memakai uniform polis tahun 80-an. There's nothing comes so soon. Pada akhirnya, watak-watak ini dicipta mengikut imajinasi sendiri dan kita takkan pernah faham apa yang mereka alami kerana semuanya tidak nyata. Fermented red wine and feeling mixed up will never end, will never end. I'm just